Saya mendengar pandangan yang mengatakan boleh jadi Zelensky daripada Ukraine ni cuba nak mencantum peperangan ini. Boleh jadi ada kebenarannya kalau kita lihat sehari dua ini dengan lawatan Netanyahu ke Washington kemarin turut dihadiri oleh Zelensky. Walaupun atas nama untuk upacara pengkebumian senator dia yang sangat pro kepada peperangan itu, tetapi dia tak jadi kebetulan begitu. Sudah pasti ada perbincangan di antara mereka. Boleh jadi juga apa yang dilakukan oleh Ukraine itu adalah nasihat daripada Netanyahu sendiri. Kerana memang Netanyahu bermati-matian nak peperangan ini dipanjangkan, peperangan ini diperluaskan kerana mereka tidak mampu untuk berperang bersendirian dengan Iran. Dan kalau Amerika menghentikan serangan terhadap Iran ini adalah satu kerugian kepada Israel. Kerana apa? Bila Iran diserang, kemudian dihenti, serang lagi, dihenti lagi, dia akan menyebabkan Iran hari ke hari akan memperbaiki keupayaan ketenteraan dia. Bagi Netanyahu, perkara itu perkara yang tak boleh dibenarkan. Tetapi hari ini mereka tidak boleh lagi mempengaruhi Amerika dengan begitu mudah. Kerana apa? Trump melihat bagaimana kerugian yang mereka hadapi. Sebelum peperangan, Selat Hormuz terbuka dengan bebas. Lepas peperangan mereka mulakan, Iran menjadi pengawal kepada Selat Hormuz. Itu kerugian nombor satu. Dan kerugian itu ditanggung oleh Amerika dan ditanggung oleh dunia. Bila mana harga minyak naik. Bila mana rakyat Amerika juga terpaksa berbelanja lebih untuk membayar petrol-petrol, diesel-diesel yang mereka isi di kenderaan-kenderaan mereka. Begitu juga dengan sekutu-sekutu Amerika di kalangan negara-negara barat dan negara-negara di Asia Timur sebagaimana Jepun dan sebagainya. Semua itu mendatangkan kesan buruk kepada dunia dan kepada Amerika dan blok Amerika. Malah menghilangkan rasa hormat, kepatuhan sekutu-sekutu dia kepada Amerika. Maka tak peliklah di kalangan pemimpin-pemimpin Eropah pun menentang peperangan tersebut. Malah tak nak join. Dan Amerika memulakan peperangan kepada Iran kerana dihasut oleh Netanyahu. Netanyahu yang meyakinkan Trump bahawa mereka akan mendapat kemenangan dengan cepat. Jadi bila mana peperangan dihentikan, diadakan perjanjian damai sementara, itu semua tidak dikendaki oleh Netanyahu. Jadi apa lagi jalan yang dia ada? Maka tak mustahil pun jalan berikutnya ialah dia mengadakan perbincangan dengan Zelensky. Bagaimana nak jadikan perang ini perang besar, bagaimana nak cantumkan perang Ukraine dengan perang di Iran itu bersama. Dalam upacara yang berlaku di Washington kemarin, kedua-dua pemimpin itu hadir di Washington bersama dengan Donald Trump. Jadi tak mustahil pun sebenarnya pandangan-pandangan yang mengatakan serangan terhadap kapal Iran itu sebenarnya memang tindakan Ukraine nak mencantumkan peperangan ini jadi besar, dan tak mustahil pun ianya adalah nasihat daripada Benjamin Netanyahu sendiri. Itu satu benda yang boleh kita cuba untuk sambung-sambungkan dot-dot dia, tuan-tuan. Ni yang kita bahas dalam buku ni, membongkar akar konflik di Timur Tengah. Panjanglah tuan-tuan, kita huraikan dalam buku ni. Perang yang berlaku di Iran pada hari ini, serangan yang mereka lakukan terhadap Lebanon pada hari ini, serangan yang mereka lakukan terhadap tanah-tanah Syria sampai ke hari ini, semua itu ada kaitan dengan munculnya kuasa Israel ini. Hatta kalau Iran itu bertukar, penganutnya kembali kepada Sunni secara majoriti pun, tetaplah Iran itu akan menjadi sasaran serangan mereka.